Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay guys, hari ini aku nak share jenis-jenis orang pakai safety shoe. Ini berdasarkan pengalaman aku yang singkat. Mungkin anda ada lebih lagi. So, bolehlah komen ya. Pertama, yang orang yang memakai kasut biasa, dia malas nak pakai safety shoe. Berat katanya. Aduh! Aduh! Mak! Yang kedua ialah orang yang beli safety shoe kainnya dan risau kasut dipotong bila masuk kelas. Jom Zaidi, giliran kita batching NPG. Maaf Lan, tak boleh. Kau cari orang lain. Kenapa pula tak boleh? Hari ni aku pakai kasut baru. Dia nama Dr. Masin. Harga RM1,000. Yang ketiga, orang yang menggunakan safety shoe yang sudah rosak. Biasanya ini jenis malas nak jumpa safety shoe. Lan, kasut kamu tu dah rosak. Mari sini aku tukarkan dengan yang baru. Nanti dululah Faiz. Aku sayang kasut ni macam bantal busuk. Makin busuk, makin rindu. Yang keempat pula ialah orang yang suka melipat tumit safety shoe seperti selipar. Mereka buat begitu supaya senang nak pakai kasut dan senang kalau nak ke surau atau tandas. Kenapa buat safety shoe macam selipar? Tumit dah rosak tau. Relaxlah Faiz. Lipat kasut macam ni supaya senang ke surau. Ini dah satu penyalahgunaan. Jom Topis, tukar kasut. Yang terakhir, kelima ialah orang yang tidak memakai stocking yang sesuai atau tak pakai langsung. Ini kalau sebelum duduk masuk surau, baru dia boleh buat batal orang tengah solat mau muntah tu. Apa sah tak pakai stocking? Sebab tu kaki kau ada blister dan kaki berbau busuk macam longkang. Pakai stocking yang tebal dan simpan sepasang dua stocking bersih di kilang atau kereta untuk spare. Jagalah kebersihan diri. Anda jenis yang mana? Ingatlah, orang tersayang menanti anda balik dalam keadaan sihat dan membawa nafkah. Jangan lupa subscribe Motopack dan komen untuk sharing berkenaan keselamatan. Utamakan keselamatan. Safety